Masih tolong. Masih tolong. Tu akak. Ni untuk yuran anak abang. Ni tambahan. Hello. Ha? Tak tolong apa tu? Hai bang, Assalamualaikum. Macam mana bulan puasa sekarang? Boleh lah, cuma nak stabil tu struggle lah. Jadi kalau sehari paling tinggi pun berapa bulan puasa? 50-60 macam tu je lah. 50-60. Ha, Nafis pun sama juga. Itulah raya tu termenung sikit lah. Saya pun nak bayar yang sekolah pun tak habis lagi. Yang yuran tu, yuran sekolah, lepas tu yang kelengkapan barang dia 400 lebih semua tu. Hai Kak, Assalamualaikum. Jadi sekarang ni saya nak belikan untuk orang. So cuma saya tak tahu barang apa. Nasib baik bawa specialist. Itulah. Dia tak payah risau, dia memang selalu beli. Jom kita. Okey. Minyak tu cukup ke sebulan? Kena ambil yang besar sikit. Ambil yang besar sikit. Ambil besar sikit. Oh, tu apa? Bihun. Kampung. Oh, Nafis pandai membeli ya. Oh, dia satu barang saja. Seorang satu. Saya tolong juga. Ni. Lepas tu Santan. nak apa? Kita ambil Ambil ni. Okey mantap. Oh, ni daun. Yang kecil-kecil. Ambil seorang satu lah, so 3. Ubi, cabai kering, Ayam tak payah mana? ayam, lepas tu ikan nak? Kan tak payah apa, ayam okey ke ayam? Ayam okey. Ayam okey ke? Tapi dia ada harga dia. Okey, ambil yang ni terus. Habis. Okey, ada lagi? Hai bang. Bang Zam. Sorry gambar. Tak apa. Rasa ada order lagi? Tak ada. Okey, sure. Lagi abang tolong bawa yang ni ya. Terima kasih. Barang yang abang ambil apa semua ni sebenarnya barang masing-masing lah. Abang punya barang. Zam punya, Nafis punya. Upah 50 seorang. Terima kasih. Masih tolong. Untuk wife. Akak. Untuk akak. Lepas tu ni untuk yuran anak abang. Yuran sekolah. Lepas tu nah, ni tambahan. Akak duit raya. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey bang, jumpa lagi. Allah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Barang dapur tak beli lagi. Untuk abang. Okey. Okey, jumpa lagi ya. Okey, amin.